Okey, kita ambil puri kita ni. Dah siap dah puri saya dengan sambal sardin. Ini memang menggelirakan ya. Pagi-pagi buat sarapan sangat sedap. Tak perlu kita keluar pergi kedai, boleh buat sendiri. Pada mereka yang ingin mencuba, jangan lupa kalau nak dapatkan resepinya, tekan bawah video tu ada nama resepi dan nanti akan keluar description dan dapatkan resepinya. Dan jangan lupa buat tau. Kalau dah tengok dan nonton, cuba ya. Bagi mereka yang belum subscribe, please subscribe YouTube channel saya Cooking with Lady Z.